Cuba tengok ni. Semua ni adalah soalan yang saya jawab daripada pelajar-pelajar yang dah join program saya. Tak kisahlah awak beginner ke ataupun awak memang zero knowledge, pertama kali nak main piano, pertama kali nak kenal muzik. Semua kita latih daripada awal supaya awak faham macam mana nak mula belajar, macam mana nak nampak progres dan apa awak kena buat untuk improve daripada semasa ke semasa. Ada soalan tentang notes, ada juga tanya tentang tangan, ada yang juga soalan dia tentang penggunaan jari. Jadi dalam program ni, awak bukan sekadar hanya tengok video dan belajar seorang diri. Bukan. Kita akan belajar sampai awak faham, dan contoh kalau ada benda yang awak tak jelas, awak boleh tanya dalam support group. Dan kalau awak nak lebih lagi, awak boleh hantar video progres pembelajaran awak supaya saya boleh tengok satu persatu apa yang awak boleh buat untuk awak cepat nampak improvement yang awak nak. So guys, kalau awak dah lama belajar piano tapi masih tak jumpa tempat yang betul, awak boleh join program yang saya buat. Program ni dia sesuai untuk beginner, zero knowledge dan orang yang selalu keliru nak mula dari mana. Berminat nak belajar? Tekan link di bio.